Jika anda ingin bersara dengan perbelanjaan RM3,000 sebulan dengan kiraan tempoh persaraan sekitar 20 tahun bermula dari umur 55 tahun, anda perlu ada sekurang-kurangnya RM720,000 dalam simpanan semasa anda bersara nanti. Anda boleh buat kiraan berapa simpanan yang anda ada di akaun bank, ASB, tabung haji dan KWSP anda secara total. Katakan simpanan anda ada sekitar RM500,000 dan anda ada sekitar 5 tahun lagi sebelum anda bersara. Bermakna, anda boleh usahakan untuk tambah sekitar RM220,000 untuk simpanan persaraan. Apabila anda simpan dalam bentuk emas, dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, anda boleh fokus simpan sekitar RM3,000 sebulan selama 5 tahun untuk cukupkan simpanan persaraan. Anda boleh gunakan formula ini cuma dengan nombor yang berbeza bersesuaian dengan berapa target simpanan persaraan anda. Kelebihan bagi yang memulakan simpanan persaraan dengan lebih cepat, mereka tidak perlu menyimpan dengan jumlah yang besar berbanding dengan mereka yang memulakan simpanan yang lebih lambat. Untuk memulakan simpanan persaraan dengan tabungan emas bersama Public Gold, langkah pertama anda boleh daftar tanpa sebarang caj. Kemudian anda boleh konsisten menabung di akaun emas Gap dan keluarkan emas fizikal mengikut kesesuaian matlamat anda. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.